Motivasi emas, dari sedikit menjadi sesuatu. Ada seorang wanita bernama Sofia. Gajinya kecil, hidupnya sederhana dan dia sering rasa rendah diri bila melihat orang lain nampak lebih berjaya. Pada suatu hari, ibunya berkata, "Nak, kalau kau tak mampu simpan banyak, simpanlah sedikit. Kalau tak mampu simpan duit, simpanlah emas. Emas, walaupun sekecil biji padi, tetap bernilai." Kata-kata itu melekat di hati Sofia. Dengan gaji yang tidak besar, Sofia hanya mampu beli 0.1 gram emas. Kecil, sangat kecil, hampir tidak terasa. Tetapi dia berkata pada dirinya, "Aku mula dengan apa yang aku ada." Setiap bulan, tak kira sesusah mana pun, dia tetap beli sedikit. Ada bulan beli 0.1 gram, ada bulan 0.5 gram. Kadang-kadang tak beli langsung, tapi dia tidak berhenti. Pada suatu fasa hidup, Sofia ditimpa cabaran. Kereta rosak, duit tak cukup, tekanan kerja tinggi. Dia hampir menyerah. Tapi setiap kali dia pandang emas kecil yang dikumpul, dia teringat sesuatu. Kalau aku mampu kumpul emas perlahan-lahan, aku juga mampu kumpul kehidupan yang lebih baik. Perlahan-lahan, emas itu menjadi simbol ketabahan. 5 tahun berlalu, tanpa sedar emas yang dulunya kecil, kini sudah jadi beberapa belas gram. Mungkin tak banyak bagi orang lain, tapi bagi Sofia, ia adalah bukti usaha kecil yang konsisten menghasilkan jumlah yang besar. Dan bukan emas itu yang paling bernilai. Yang paling bernilai ialah disiplin, sabar dan kekuatan hati yang dia bina sepanjang perjalanan itu. Mula sedikit pun tidak mengapa. Yang penting mula. Dalam hidup, konsisten lebih kuat daripada sekali-sekala banyak. Emas tidak tumbuh sekelip mata. Begitu juga kejayaan. Simpan emas membina tabiat, bukan sekadar harta. Setiap gram emas adalah gram kepercayaan pada diri kita sendiri. Jom ikut jejak langkah Sofia dengan mula menyimpan emas. Saya bantu.